Jadi kita nak jual medical card kita tu target audience kita siapa? Sama ada young adult yang baru mula kerja, yang belum kahwin lagi, orang bujang. So messaging kepada dia orang ni lain. Ataupun pejuang nafkah keluarga, husband lah, breadwinner kan. So messaging dekat dia orang ni lain pula. Kenapa dia orang nak kena ambil medical card? Because of tak nak dia orang punya saving tu terbarai. Tiba-tiba sakit ke apa ke, lepas tu terpaksa pakai saving. Sayang lah. Pergi, audit 5 hari, dah dekat 9,000. Cukup tak duit tu? So lebih kurang macam tu lah. Jadi messaging untuk orang-orang yang ada family, ada anak, ataupun orang yang bujang ni lain. Kalau kita betul-betul nak target golongan yang ada keluarga dan anak, kempen kita kena cakap, okay, medical untuk anak-anak. Kita nak target kepala family ni so that dia ambil medical card untuk anak dia. Okay. So kempen tu dekat sini adalah untuk medical card anak. So kita kena niche down. Fokus, okay, medical card untuk anak. Jadi apabila kita dah set medical card untuk anak tu, dekat bahagian asset ni adalah untuk kita set kita punya audience lah. Dekat sini lah kita boleh set. Macam contoh berapa umur dia orang. Kita nak target umur 25 sampai 45. Okay, selalunya kita nak target lelaki ke perempuan. Pecahkan, kita nak target audience golongan-golongan yang ada anak. So dekat sini saya akan pecahkan satu pack yang kita panggil sebagai pack parent ada anak.